Assalamualaikum guys. Seminar saham. So kat Malaysia ni ada macam-macam lah seminar saham kan. Dia selama FI ada buat ni kan daripada tahun 2010. Dia datang dan pergilah kan. Kejap ada, kejap tak ada kan. Ada yang yalah banyak yang dah tak ada, ni ada lah. Tapi seminar FI from zero to hero ni masih bertahan lah. Masih lagi meneruskan perjuangan. Dan tak perlu risau lah sebab dia diiktiraf oleh Bursa Malaysia. Lepas tu anda tak perlu risau. Kenapa? Sebab FI ni dah 30 tahun pengalaman dalam Bursa Malaysia. Satu. Nombor duanya, FI juga merupakan pernah jadi speaker untuk Suruhanjaya Security antara tahun 2014 hingga tahun 2017 kan, untuk apa ni roadshow investment kan, yang pergi ke seluruh pelosok tanah air tu kan. Lepas tu FI juga top performing remiser dekat Kenanga kan, dah menang 7 anugerah Bursa Malaysia. Dan seminar from zero to hero ni memang diiktiraf oleh Bursa Malaysia dan dapat konsen daripada Kenanga lah. So dengan semua profil-profil tu kan, anda tak perlu risau lah untuk datang seminar from zero to hero ni. Kalau anda nak belajar secara menyeluruh kan tentang pelaburan saham kan, datang je seminar ni. Cuma nak beritahu ni, seminar pada 4 hingga 5 bulan Oktober, hari Sabtu dan Ahad dekat Nilai ni kan, secara bersemuka ni dah penuh Yang ada yang masih kosong dekat bawah ni, iaitu pada 25 dan 26 Oktober. Kalau anda nak belajar tentang saham lah secara keseluruhan. Sebab ada je advisor luar sana yang ataupun sifut-sifut saham di luar sana yang hanya ajar trading kan, ajar investing kan, mostly pakai technical analysis lah kan. Tapi bila tanya pasal IPO langsung dia tak tahu kan. Pasal apa IPO, tak ada carta lagi kan. Lagi dia tak tahu macam mana buat analisis tentang IPO kan. Sebenarnya FI berbeza. Pasal apa? Anda nak belajar pasal IPO boleh, nak belajar pasal IPO Nifty boleh, nak belajar pasal private placement boleh, nak belajar tentang investing pun boleh kan. Sebab FI gunakan teknik namakan sebagai teknik tengok ciri-ciri air mantap kan. Air mantap itu FI punya sendirilah kan. Kemudian nak jadi full time trader pun boleh, nak jadi swing trader pun boleh, nak jadi scalper pun boleh kan. Pasal FI juga ada ilmu macam mana nak jadi full time trader kan, nak pilih saham mana kan, nak jadi investor pun boleh, nak jadi nak simpan saham blue chip ke, nak dapatkan dividen ke kan, semua boleh. Daripada IPO ke investment kepada trading, lengkap lah A sampai Z. Harga pun murah-murah je, tak ada upsell, tak ada hanky-panky, tak ada cerita banyak kan. Masalahnya apa? FI tak pandai buat marketing, tu je. So kalau ada siapa boleh tolong FI buat marketing untuk produk from zero to hero ni kan, anda dialu-alukan untuk Roger FI. Alright, kita jumpa lagi. Itu saja. Assalamualaikum. Bye.